Bayangkan dunia di mana kebapaan menjadi lebih mudah, lebih pintar dan lebih efisien. Para juri yang dihormati, kami memperkenalkan Parent Ease, aplikasi pintar yang direka khas untuk ibu bapa moden. Dengan teknologi kecerdasan buatan, AI dan data pintar, Parent Ease bukan sekadar alat, tetapi rakan yang membantu ibu bapa memahami, membimbing dan menyokong perkembangan anak mereka dengan lebih baik. Ahli pasukan di sebalik inovasi ini terdiri daripada Encik Ahmad Hazman bin Ali, Cik Mariam Mardiah binti Zainuddin, Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Muhammad Akil Mustaqim bin Razaidi, Alia Afifah binti Roslan dan Nurul Balkis Alia binti Adnan. Bersama-sama kami membawa satu revolusi dalam dunia keibubapaan. Kami percaya teknologi bukan untuk menggantikan peranan ibu bapa, tetapi untuk menjadikan pengalaman kebapaan lebih mudah dan bermakna. Dengan Parent Ease, ibu bapa kini mempunyai pembantu digital yang memahami keperluan mereka di hujung jari. Parent Ease, kebapaan moden lebih mudah, lebih bijak. Dunia moden yang semakin mencabar, ibu bapa menghadapi tekanan dalam mengurus anak-anak, pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Walaupun teknologi semakin maju, kebanyakan aplikasi parenting sedia ada lebih tertumpu kepada aspek pendidikan kanak-kanak tanpa mengambil kira kesejahteraan ibu bapa atau keseimbangan rumah tangga. Oleh itu, Parent Ease dibangunkan sebagai alat sokongan untuk membantu ibu bapa dan penggunanya dengan ciri-ciri yang unik seperti yang tertera di skrin. Memperkenalkan Parent Ease, aplikasi pintar untuk ibu bapa moden. Bantu ibu bapa urus keluarga dengan lebih mudah dan efisien. Kenapa Parent Ease dicipta? Parent Ease dicipta untuk menangani isu dan cabaran keibubapaan moden. Mengikut kajian, 65% ibu bapa mengalami tekanan masa dan stres, kurang sokongan rumah tangga daripada pasangan dan disiplin yang positif dapat membantu emosi ibu bapa dalam pengurusan tingkah laku anak-anak. Manakala bagi apps, ibu bapa memerlukan maklumat ringkas. Objektif Parent Ease membantu pengurusan perkembangan anak, menyediakan sokongan digital untuk keseimbangan rumah tangga, menjadi pusat rujukan keibubapaan yang sahih, menggunakan teknologi AI untuk keibubapaan yang lebih. Ciri-ciri utama Parent Ease. Yang pertama, AI Parenting Coach. Yang kedua, Future Growth Insight. Yang ketiga, Real Time Child Locator. Yang keempat, Kalender Pintar. AI Parenting Coach memberikan cadangan AI berdasarkan umur dan situasi anak. AI belajar dari tabiat ibu bapa untuk saranan lebih personal. Sumber parenting yang sahih dan mudah diakses. Future Growth Insight, Milestone Tracker, rekod dan lihat perkembangan anak, Real Time Progress Card, data harian atau mingguan, Achievement Badges, ganjaran untuk tingkah laku positif. Real Time Child Locator menawarkan live location tracking, menghubungkan GPS bersepadu dengan jam pintar, manakala safe zones dan alerts, mengaktifkan notifikasi jika anak keluar dari zon selamat. Kalender pintar dan pengurusan aktiviti berfungsi sebagai reminder hari lahir, jadual sekolah, temujanji doktor serta senarai tugasan keluarga dan perkongsian jadual. Anak iaitu Child Mode, reminder interaktif untuk anak-anak, sistem pesanan ringkas antara ibu bapa dan anak, gamifikasi dan animasi untuk pembelajaran. Impak terhadap institusi seperti KIAS. Yang pertama, menjadikan KIAS peneraju teknologi keibubapaan. Yang kedua, meningkatkan reputasi penyelidikan parenting digital. Yang ketiga, potensi geran penyelidikan antarabangsa. Rancangan masa depan Parent Ease. Yang pertama, multi-language dan adaptasi budaya, di mana versi bahasa Inggeris, Arab, Mandarin dan Perancis serta muat Islamik dan muat umum akan ditambah. Kedua, integrasi teknologi canggih AI Parenting Coach 2.0
augmented reality iaitu AR dan virtual reality iaitu VR serta integrasi dengan peranti pintar kanak-kanak. Yang ketiga, kolaborasi dengan organisasi antarabangsa, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan NGO. Akhir sekali, partnership dengan jenama Parenting Global. ParentEase adalah ekosistem digital pintar yang membantu ibu bapa dalam pengurusan anak dan rumah tangga. Dengan teknologi AI Predictive Parenting, mod guru dan sekolah, AI Voice Assistant, ParentEase Wearable Device and Child Locator, ParentEase akan menjadi aplikasi parenting terbaik di dunia. Ingatlah, ParentEase bukan menggantikan ibu bapa tetapi membantu mereka menjadi lebih baik.